hari ni kita nak masuk bab baru boleh semua? Boleh. Hari ni kita masuk bab apa? Acah Okey, tahu tak seni acah ni apa? Ha? Apa? Macam ais. Okey. Sebelum awak apa? Kalau bukanlah cikgu bagi definisi dulu. Okey, kita masuk kepada definisi seni acah Okey, yang pertama, seni acah merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi apa yang cikgu cakap minggu lepas? 3D tu, dia boleh nampak dengan jelas. Okey, 3D ni boleh sentuh. Boleh apa lagi? Dah tulis ke? Dia dilihat dari pelbagai sudut. Dari belakang, dari depan, dari mana? Dari atas, dari bawah. Okey, macam itulah 3D. Okey, perkataan acah dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture. Okey, dalam bahasa Latin disebut sculpture. Okey, yang bermakna satu proses mengukir atau memotong atau menggores. Okey. Maksud dia apa? Mengukir atau menggores Okey, kita masuk seterusnya. Okey, kita masuk kepada sejarah Sejarah seni acah. Okey, diam sikit. Okey, sejarah perkembangan seni acah tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Okey. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat di luar negara tentang apa? Okey, kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan menembusi di peringkat antarabangsa. Okey, pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni acah pertama yang mampu dibanggakan. Okey, awak tengok sini. Nampak tak apa ni? Okey, ini salah satu acah yang dibanggakan oleh seni acah kita. Negarawan apa? Seni acah negarawan kita. Okey, kalau awak tengok gambar ni, awak faham tak apa maksud dia? Apa? Cacing. Okey, ni awak baca sini apa? Dia menggunakan apa tu? Kayu. Okey, ni kita tengok dulu bawah Okey, diam. Okey, tengok bawah bahagian bawah ni dia diperbuat daripada besi. Okey, yang atas ni awak nampak ni apa? Macam kain. Bukan keris, ukur nampak? Ukur ni. Okey. Ni kayu dia buat menggunakan ukur macam nak kapit tu Okey, yang tengah ni apa? Inilah voucher ni. Itulah gambar S2. Nampak? Okey, kira halal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi slide seterusnya. Sebab awak tengok macam ni awak tak faham lagi. Kita seterusnya lagi. Okey, kita masuk kepada penarcah muda. Bukan pengacah. Penarcah muda. Okey. Pada awal tahun 1980-an, sekumpulan penarcah muda lepasan Institut Teknologi Mara telah membawa nafas baru dalam arena seni acah. Okey, kedua, kekuatan berlapis ini terselah apabila Ramlan Abdullah memenangi beberapa anugerah di dalam dan di luar negara. Okey, Ramlan Abdullah kita tengok siapa Ramlan Abdullah jadi. Okey, pada tahun 1995 Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama di Ota Sculpture Exhibition di Jepun melalui karyanya yang bertajuk Draw. Okey. Tengok Ramlan Abdullah. Tengok siapa lelaki gajah ni. Oh, bukan dia lagi. Okey. Okey, kita masuk ke acah pertama Rosli, siapa nama? Siapa nama dia? Okey.
Dilahirkan di Johor Oh Johor. Okey, orang Johor Pensyarakanan di Jabatan Seni Halus UiTM Melaka. Okey, penarca yang mempunyai gaya seni abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Okey, tempatan macam mana? Dia menggunakan nira hasil macam saya cakap itu hari. Dia menggunakan apa? Seni yang menggambarkan culture kita. Okey, awak nampak tak? Apa tu? Ini apa yang dia buat? Ha? Piala. Okey, ni lebih kurang macam apa ni? Bangunan. Bukan bangunan. Ni awak tengok sini apa? Kursi ke apa? Ini kucing. Kucing. Tak jelas. Dia kenal orang tak boleh. Nah, ni dia macam apa ni? Laut dah tengok. Dia guna tali je, dia ikat-ikat dekat kayu. Terus jadi arca. Okey, yang kedua ni sekejap kita sebut. Okey, ni dia gunakan besi. Dengan apa tu? Ni apa ni? Rambit. Bukan kerambit. Spring motor awak. Spring motor dia guna. Ni stand apa? Okey, tak apa. Biasa arca ni dia campur-campur, awak takkan faham dia punya bentuk. Dia apa? Dia unik bentuk arca. Okey, kita masuk kedua. Okey, ini lah Ramlan Abdullah. Okey, dilahirkan di Perak tahun 1960. Pensyarakanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Okey, siapa yang berminat seni boleh apply UiTM. Boleh? Tak minat? Minat lah semua. Okey, perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konsep yang mengharapkan isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan manusia. Okey, pembangunan manusia ideologi pembangunan manusia. Okey, awak tengok. Apa tu? Keris. Okey, keris Dia buat besar ke tak? Okey, besar kan? Okey, dia nak menunjukkan apa? Malaysia ni. Okey, Malaysia ni lambang kita punya apa ni orang cakap? Tanah Melayu. Kita punya pendekar kan zaman-zaman dulu kan senjata dia keris. Okey, dia nak menggambarkan Malaysia ni mempunyai keberanian. Kita tengok keris tu. Kita dah tahu berani kan? Betul tak? Betul. Okey, yang kedua tu gambar apa? Gambar apa? Keris juga? Bukan keris. Okey, ni dia macam apa ni? Huruf je ni. Tulisan Arab. Jap. Okey, relax. Okey, dia macam tulisan Arab lah macam tu. Awak tak faham Sebab dia cakap arca ni dia unik. Yang penting Dia gunakan besi juga. Okey, seterusnya Okey, Mak Anwar. Mak Anwar Ismail. Okey, dilahirkan pada tahun 1952 di negeri cikgu Ya, ni okey. Menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan timpal besi. Okey, timpal besi macam mana? Tenang. Okey, timpal besi Ibu tu belakang tu. Okey, betul. Ni betul, dia buat belangkas Oh, okey. Awak ni kreatif lah. Dah macam kena bagi itu. Dia kelak tu. Dia nak hidup. Bapak hari tu. Okey. Relax. Okey, dia keluar balik. Okey, ni belangkas dia menggunakan besi. Okey, ni apa awak nampak ni? Tak, bukan. Salah dia sebenarnya dia buat Batman Batman, ya ni, kepala Batman. Ya. Betul. Kan cikgu dah cakap arca ni dia unik, dia campur. Dia betul-betul dia campur Batman dengan keris. Awak nampak tak? Tak. Sayap ada nampak sikit Ni sayap dia. Sayap koyak. Okey, Batman Okey, kita pergi kepada penarca seterusnya Okey, Raja Syahriman Raja
Azidin. Bukan Izzuddin Izzuddin kat belakang. Okey. Dilahirkan pada tahun 1967 di Perak. Arca yang dalam ini memahami kehidupan dan mendalami keimanan. Okey, keimanan awak tengok hasil karya dia. Okey, telah mengambil proses pembuatan arca sebagai satu jalan kerohanian. Okey. Awak tengok. Bukan setakat kita membaca Al-Quran je, boleh. Diam. Okey. Dia awak tengok. Dia bukan setakat kita baca Al-Quran je boleh mendalami ilmu kerohanian. Okey, membuat acap boleh juga. Okey, awak tengok. Dia buat apa ni? Dia berdoa itu. Dia berdoa macam berdoa Betul. Itu dia berdoa. Awak tahu tak dia bentuk apa tu? Itulah nama arca. Dia tak menggambarkan bentuk apa-apa. Dia apa? Buat itu baju duit. Tak, bukan baju duit. Kau ni tak tahu seni. Kau tak tahu seni ah. Nanti baca. Ni karya ni, awak tahu tak? Ni karyawan negara. Peru. Mampu campuran. Diam. Kakak tahu duluan. Okey, ikut jenis ikut. Okey, kita masuk pada jenis yang pula. SKT. Awak tak percaya Batman Saya duduk sini awak nampak Batman. Tak ikut. Okey. Jadi macam mana? Okey, jenis arca dia berapa? Dua. Okey, arca pertama. Lebih dari satu. Okey, tengok orang baca dengan tak baca dia ada beza. Okey, yang pertama arca estetik Okey, merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahan dia sahaja. Okey, ia mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Okey. Macam mana intelek yang apa? Yang tinggi yang amat apa? Mudah difahami. Intelek yang amat tinggi untuk difahami. Macam mana tu? Dia kena pandai seni. Tak, dia tinggi lah nilai intelek dia tu. Okey, awak tengok. Kalau awak tengok macam ni awak tak faham kan? Awak tengok lama sikit, awak tenung lama-lama baru awak faham. Oh, ni Batman. Batman dengan Chris. Okey, tu dia ada nilai dia. Estetik. Estetik ni nilai Okey, kita pergi seterusnya. Okey, arca fungsi arca fungsi. Okey, arca kedua, arca yang bukan sahaja mempunyai nilai estetik tetapi digunakan juga untuk tujuan kepentingan seperti sebuah kursi. Okey, untuk tempat duduk. Okey. Tadi arca apa? Estetik. Estetik ni kita tak boleh guna dia. Tak boleh duduk, tak boleh diguna pakai lah. Okey, macam tu. Okey, ni yang kedua. Arca fungsi ni kita boleh guna dia. Untuk buat apa? Buat kerusi lagi, buat apa lagi? Sidai kain itu. Meja, Sidai kain. sidai kain. Boleh. Tak boleh. Okey. Contoh contoh dia. Okey, kita masuk seterusnya. Ya. Okey, kita masuk kaedah Kaedah apa tadi? Kaedah asas membentuk arca. Okey, arca yang pertama manipulasi. Okey, manipulasi ni membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Okey, pembuatan model macam mana? Tengok kat gambar kat depan tu. Pembuatan model seperti apa? Menggunakan tape. Lagi apa lagi? Dawan, lagi? Pandang lihat, lagi? Botol air, okey boleh lah semua tu. Okey, ni dipanggil awak manipulasikan bentuk. Menggunakan tim tim yang bulat jadi bentuk. Okey, seterusnya binaan Okey, menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina, ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Okey, contoh gambar kucing kat depan Okey. Dia potong-potong buat macam tu apa panggil? Macam puzzle. Okey. Puzzle patut Okey. Siapa nama awak? Macam Aduh ada. Okey, yang kedua, dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Okey, yang ni berkerangka Okey, arca yang berkerangka seperti arca simen,
kerangkanya menggunakan dawai dan akan diliputi dengan lapisan simen sahaja. Okey, yang keempat, arca yang dia ada kerangka dibina dengan kaedah cantuman bahan. Okey. Yang ni kerangka kita buat rangka dia. Lepas tu kita cantumkan. Okey. Kalau yang tidak apa? Tidak menggunakan kerangka apa? Macam simen tadi kita baca-baca kita buat bentuk apa? Contoh bentuk muka siapa? Rumah tukar arca. Kita ni gitu. Okey, seterusnya apa? Luarkan. Okey. Luarkan kaedah mengukir dan membuat bahagian lebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkar kayu, plaster of Paris, batu marmar, bilik dan tanah liat. Okey. Luarkan ni, okey, contoh buat mengukir lah awak jangan buka gambar ni. Kalau tu nak buat gambar beradab itu ada. Okey, jadi hidung, jadi mata, jadilah sebuah adab. Okey Okey, antara peralatan yang diperlukan ialah apa? Peralatan yang digunakan untuk kita mengukir. Bahan okey, macam apa? Macam negeri pula. Daerah kita batu pahat. Batu pahat. Ya, kena ada batu, kena ada pahat. Jadilah batu pahat. Penunggu gergaji dan pengikis. Okey. Batu pahat awak tengok dekat pekan pekan. Dekat apa? Dataran. Tu dia punya arca lah tu. Kreatif tak? Kreatif. Orang batu pahat ni kreatif semua. Okey. Seterusnya kita masuk kepada acuan. Okey. Okey, yang pertama membentuk menggunakan acuan. Okey, macam cikgu cakap tadi. Kita nak buat apa? Kasut contoh Kita nak buat kasut, kita tampakkan keraskan benda ni, kita masukkan sini je dulu. Lepas tu keluar jadilah kasut. Contoh. Lagi penting contoh kita nak buat apa? Apa? Beg. Apa beg? Beg pun boleh beg Gucci ke apa buat dengan menggunakan sini. Okey. Tapi nama aja bukan untuk kita gayakan, untuk kita hiaskan. Apa? Buat hiasan je. Okey. Betul Okey, seterusnya. Kenapa tu? Okey, kita masuk bentuk arca Okey. Arca pertama apa? Apa? Assemblage. Blank. Semua elok. Assemble. Oh, pandai. Okey, arca ini daripada cantuman bahan terbuang. Okey. Contoh, bahan terbuang awak nampak kat situ apa? Mana? Tak, bukan hanya bentuk dia. Yang bahan digunakan tu. Apa? Tim lagi? Itu bukan bentuk sudu, nampak sendu. Lagi apa? Kipas kipas. Telur ayam. Bukan. Telur ayam bukan. Botol. Okey. Penunjuk botol, semua jenis bahan terbuang. Nanti awak boleh buat Boleh buat nanti. Boleh kena rajin lah. Cakap tadi orang batu pahat kan hebat-hebat semua. Suruh buat tak nak. Okey, kita masuk yang kedua. Okey, apa ni? Binaan. Okey, kaedah menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk membina. Untuk dibina. Ditambah dan dicantum. Okey, ni dia guna apa? Zero. Tanah liat. Okey, betul tanah liat. Okey. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak buat mukadah, kita tambah-tambah mata. Kalau betul jadilah mukadah. Okey. Boleh semua? Okey, seterusnya luarkan. Okey. Okey, proses mengukir dan membuang bahagian yang berlebihan dari blok bahan. Okey. Contoh dia guna blok apa? Blok kayu Okey. Dia buat apa ni? Gambar Cinderella. Gambar lelaki. Lelaki tu apa Cinderella? Kungfu punya. Iya ke? Pakai tempat. Saya kita nak bagi awak duduk. Okey. Lelaki mana awak? Awak ni mata awak dalam tengok.
Bahaya ni mata. Okey, dah. Baik, dah. Yang lain boleh. Okey. Timbulan Okey, timbulan acara berbentuk 3D. Okey. 3D Saya cakap apa tadi 3D timbul Okey, tengok timbul Awak sentuh gambar ni macam muka rimau Dia ibarat apa kita buat logo lepas tu dia timbul. Itulah 3D. Okey. Tengok masuk kuis dia ni. Dia teknik-teknik semua masuk. Ada punya nama. Okey. Yang kedua ni, acuan Okey, acuan yang dibentuk dari orang menggunakan acuan juga. Faham tak dia punya ayat? Acuan yang dibentuk dengan acuan. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita nak bentuk dinosaur. Kita guna acuan bentuk dinosaur. Ni sarung tangan. Kita lepas tu kita masukkan simbing dia tu. Jadilah sarung tangan. Okey, penting. Tak nampak? Tak nampak? Sorry. Betul. Okey. Ni apa ni? Mobile. Bukan mobil mobile. Kaca ini mempunyai seni kreatif. Kerana kemampuannya bergerak atau berputar. Macam apa? Ya. Lebih kurang Tapi ni bukan untuk baby Ni untuk ayah-ayah. Untuk apa pun Arca punya ni hasil seni. Dia macam apa kita nak tidurkan baby ni kalau kita letak macam ni, mau tak tidur baby? Kita yang okey, angin dia seakan-akan berenang Okey, seterusnya apa? Instalasi. Okey, satu peragaan Arca menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Okey, contoh dia kita buat pertandingan pameran Arca. Okey. Jadi kita akan pilih satu tempat, contoh Batu Pahat kita buat dekat Dewan. Okey. Lepas tu kita buatlah Arca, buat Arca. Kita pertandingan. Macam tu. Okey. Instalasi. Ni ikan paus. Ikan paus. Dia. Jangan. Macam kaki 1000. Jangan lagi sekali. Maaf. Okey. Ikan paus Ni tu lah ikan paus. Dia. Ini negara apa yang ikut paus ni? Ni luar negara lah ni. Australia. Dah. Malaysia tak ada ikan paus ke? Ada. Dah tu? Ikan keli lagi. Okey, dah. Okey, seterusnya Arca dinding Okey, Arca dinding. Contoh dia kita lekatkan kat dinding. Jadilah Arca dinding Okey. Contohnya awak letak kepala apa? Kat dinding. Dinosaur. Wih, penting kan ada dinosaur. Letak di sini. Besar okey. Besar ada kat rumah Kepala besar ada kat rumah. Okey, ni api haram Okey, ni dinding Arca dinding kita just letak kat dinding. Okey, seterusnya apa? Stabil. Okey, stabil. Okey, stabil Banu. Okey, Arca ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai apa? Awangan. Okey, awangan. Awangan macam mana? Awangan ni berterbangan lah. Okey, awak tengok ni. Dia tak rapat dia boleh pusing boleh. Okey, pusing. Okey, try. Nampak pusing? Nampak? Okey, seterusnya dah habis. Okey. Ikan pula dah. Mana nama budak kelahuan ni semua ada idea semua. Itu rakyat tu apa? Patut pakai. Okey, kali ni kita main ni pula Ini titik dah tak ada lah.
Okey. Okey. Cikgu harap nama awak bertuah semua Okey. Okey, nama pertama Hamizah, okey. Hamizah tanya. Okey. Okey, jap. Okey, jadi Okey, untuk ajar dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model. Cari. Baik, keluar ke depan ni. Tulis kat sini tak apa. Okey. Manipulasi Jadi olahan tu. Okey, hari ni hadiah special Ada special ni. Apa lagi? Aduh. Ni special. Ajar ni dulu manipulasi. Bol. Mak. Jap. Ini. Ini nombor. Payah tak ini? Okey. Manipulasi Jadi rasa biasa lah itu. Okey, perfect Okey. Hamizah, anda mendapat 2 Okey. Okey, tengok lagi siapa lagi Hakim. Hakim mana Hakim? Ni jawapan dia apa? Menggunakan satu jenis gambar pertama. Awal ni nampak. Okey. Macam senang ni. Orang buat tembak ni. Tekan sikit. AI dia apa? Tekan ni kau ni. Dia tak tekan lagi. Kena buat sikit lah. Okey, tanya. Macam senang Okey, yang payah pula Okey. Perempuan pula. Hanan. Mana Hanan? Hanan, bagus Hanan. Okey, apa ni Hanan? Keadaan kaedah mungkin yang membuat bahagian lebihan. Sudah. Apa? Okey. Datang ke depan. Luaskan Boleh. Ya. Okey, betul Ada lagi, jangan risau, ada lagi. Okey, ambil ada. Joki murah sangat. Okey, sama ni. Elok. Jadi ni. Okey. Saya ikut. Awak Okey. Okey, kejap kita tengok siapa pula ni. Aduh. Mana Al-Khamis? Zakira. Okey, Zakira mana? Okey, Zakira. Okey, apa tu? Canau, apa canau? Okey, jawapan dia apa? Semua boleh jawab ni, senang ni. Dan
Okey, acuan Okey. Tadi Anda berjaya. Okey, tepuk tanganlah sikit betul. Okey, nama seterusnya. Daniel. Okey, Daniel. Mana Daniel? Mana Daniel? Daniel. Kamu sedap tengah makan pula. Okey, Daniel mana? Okey, Daniel. Masalahnya dua lagi. Arca yang diperaga dengan tunjang berhayatan keindahan. Arca apa? Bagi dua nanti. Lompat. Sampai kau ingat aku sama. Kita bayar kain. Ini bukan lambat. Ada lagi dia. Jangan risau. Okey, betul. Tania. Bagi dah. Okey, nama bertuah seterusnya. Dah. Okey dah. Dah tahu tak? Siapa ni? Siapa ni? Okey dah, cepat dah. Siapa? Siapa yang mempunyai nilai estetik dan digunakan. Dan digunakan. Betul ni, betul. Kau punya. Habis dia plastik. Special sikit. Okey. Seterusnya siapa pula ni? Okey, kita tengok lagi. Kena delete sikit nama. Amel. Amel berminyak dan berlemak. Okey, Arca dah tahu tak? Dipakai game ni punya. Okey, ready. Yang lain pula. Seterusnya mana Darwish? Apa tak? Dia dah penting. Okey. Apa tu peragaan Arca yang menggunakan persembahan tempat dan masa yang sebenar tadi? Bawa buku Dah. Cepat. Elok. Okey. Saja. Men, tutur men. Jadi ni jap kita. Salah. Apa tadi? Air mana? Air besar. Macam ni lah. Macam ni. Dia gaming lagi. Oh, betul lah. Okey, Tania. Ini kedua kelas Keduanya Ada lagi kawan-kawan awak. Okey. Okey, relax, tenang Okey, Hani. Tak letak, okey. Cik pilih dah. Apa nak ni? Okey, lagi sekali Okey, Faiz. Apa nama awak? Okey, Faiz.
Okey. Kau dah jauh kot. Arca mempunyai kemampuan bergerak, berputar dan akan berombak. Nama aku dah dengan nama Aib. Ha, sudah. Aib berapa? Ui, sahabat. Tak apa lah. Dia ada tengah fikir. Oh, bilang. Aku ni dah dengar Aku dah kat tahu Aib bagi tahu. Kalau satu itu bukan bu. Dia cakap tu. Okey. Okey, betul. Tahniah. Okey, lagi tengok nama siapa lagi ni. Ha, tenang. Okey, Aina, mana Aina? Aina mana? Aina. Siapa? Aina. Okey, Aina. Okey, Aina apa arca yang berbentuk 3D menonjol keluar apa? Okey dah. Dia juga ni. Dah. Apa lagi sekali ya? Yang lain yang tadi juga ni. Tak, dia kira masa tu. Dia kira masa. Okey, ada 2 orang lagi Nama apa tadi? Okey, Nazifa. Siapa? Okey, Nazifa. Siapa ni? Dah tak dia? Dah. Okey, yang lain. Ni tak lagi apa ni? Ni belum ni. Tadi bertukar pula. Laju-laju lah. Okey. Sahabat tu ya. Ya, ambil dulu. Okey. Tahniah last Last jadi ke last? Tengok pilih balik lah. Oh, ni menang ni. Aku dah dapat adik tu. Okey, jom. Masuk kau lagi lah. Tunggu balik. Ni belum lagi ni. Belum. Okey. Last nama last. Dah ada bodoh-bodoh. Dapat juga awak Okey. Batik. Dia cakap nama dia tak keluar. Ni tak dapat. Agak pakai gula. Okey. Apa tu? Ancau ke apa? Yang mana dia? Wah, ni oh. Okey, batik dah. Last. Okey, betul batik dah ambil hadiah awak. Okey. Sama. Okey. Okey, jadi sesi hari ni sudah tamat semua. Okey, jap Jangan sabar. Okey, jadi kita punya pelajaran hari ni sampai kat sini saja kan? Dia play. Play semua. Okey, semua boleh balik semua. Okey, terima kasih semua. Ucapkan kepada awak semua. Semoga terus maju jaya semua. Okey. Sebab ni last. Allah, itu. Nanti tak jumpa lagi.